Saya nak bagi tahu korang, musim-musim cuti ni kalau nak pergi pantai wajib glam. Kalau tak glam, jangan cuti. So macam mana korang nak glam? Okay, so ini adalah Balenciaga apa namanya? Bistro Basket. Ingat Q Bistro tadi. So yang ni datang juga dengan dust bag. Dalam dia besar. Korang kan, kalau korang pergi pantai kan, cuba ingat korang tengah pegang suami korang pegang tangan kan. Ulamak, cantik lah bag dia. Korang tengok bag dulu bro. Inilah baru namanya bercuti dengan bergaya. Harga tak mahal pun, baru $1,800. Tak payahlah, tak payah jual lah. Aku beli je lah macam ni, buat penyendal pintu. Sebab korang tak nak sangat. $1,800 Balenciaga bro, mana nak dapat? Kau jual balik $1,800 pun orang belilah, insyaAllah. So yang ini, abang-abang kakak-kakak sekalian, you nak macam ni pun boleh. You nak macam ni pun boleh, tak ada masalah. Lawa ni memang lawa. Ni dia macam orang kata apa, Datuk Seri Vida kan, suka ni. Memang lawa. Terus terang aku cakap, colour dia, percaya cakap aku, trending lagi setahun lagi ni, confirm benda ni trending. So kalau korang nak screenshot bag ni sekarang, DM.